Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muka surat 74 kita tak habis lagi nas yang ke-42. Muka surat 74 kita terus kepada terjemahan itu. Kategori yang berbeza daripada kedua-duanya. Sebab hak kita bincang dalam sesi sebelum ini berkait dengan kambing dan lembu ni. Yang ni susu lah, berkait dengan tenusu kan. Hak minggu lepas habis dah. Dia hak minggu lepas tu dua muka surat lagi kita tak habis. Kategori yang berbeza daripada kedua-duanya yakni kambing dan susu ialah susu unta. Hak kita bincang dalam sesi lepas berkait dengan susu kambing dan juga susu lembu. Jadi kambing dengan lembu ni dia tidak dikira satu sains, tidak satu kategori lah. Dia lain tu. Ialah susu unta. Sama ada unta yang dibawa pulang ke kandang dia panggil awarik. Seperti nak sebut sebelum ni lah. Nama unta ni mana 50 lebih dalam kamus Imam Syafi'i rahimahullah. Misalnya awarik ni nama unta hak dia tidak letak jauh pada rumah. Biasanya hak ni guna untuk tenusu lah. Mana dia kelik tambak atau tebuh di kawasan, letak di kawasan kandang tu hak berdekatan dengan rumah. Sebab style orang Arab ni dia akan puas susu sebelum maghrib, kalau lewat lepas isya. Jadi kalau jauh tu payah lah. Kalau unta yang keluar meragut dia panggil ghawadi, unta mahri, unta bakh dan unta Arab. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui lah sebab banyak lagi nama-nama unta tu. Jadi asal ke unta tu dikira satu jenis. Asal ke lembu tak kira lah nama jenis lembu tu, dia kira satu jenis. Kambing, pelbagai jenis kambing tu dikira satu jenis. Adalah dibenarkan untuk menjual susu kambing, susu lembu dan juga susu unta secara bertukar ganti kerana ia dikategorikan sebagai jenis yang berbeza. Maka hukumnya jikalau berlaku perbezaan kuantiti tafadul, tak apa, sama dengan kuantiti mustawian, mana sekilo maupun secara anggaran serta dengan apa jua cara yang disetujui oleh kedua pihak. Maknanya kalau tidak sama timbangan itu tak apa. Misalnya hak ni timbang, hak tu suka katakanlah tak apa sebab dia tak sama, tak apa. Sebab apa? Sebab dia beza. Tapi kalau sama susu kambing tak boleh. Hak kita dah bincang ni sistem butter lah. Boleh kan? Contoh kita kata kambing sekilo susu kambing contoh. Mana kalau lembu 2 kilo tak apa. Cuma kena yadan biadin. Tak boleh bertangguh. Namun tidak baik, dilarang jika menjual susu yang telah direbus dengan susu yang segar. Segar ni susu asal, tidak dilakukan apa-apa proses itu. Hak ni jual dilarang menjual susu yang telah direbus, hak dipanah lah dengan susu yang segar kerana proses merebus itu akan mengurangkan kualiti ataupun kuantiti susu tersebut. Dia jadi banyak dah tu hilang tu dia punya air dalam susu tu. Dia tak ni. Dulu pun kita sebut dah hak kalau tu lah dipanah atau api tak kira lah dalam bentuk macam mana, dia tak boleh. Mana kalau sebab kalau nak mengikutnya kalau panah sama panah pun ada pendapat kata tak boleh juga. Imam Syafi'i antaranya kata tak boleh apa sebab dia sudah tak sama tu. Beliau Imam Syafi'i, tapi ada lah pendapat ulama kata boleh. Ni kita bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i sebab dia kata hak tu halus sangat lah dia kiranya. Bagi beliau yang ni Imam Syafi'i, dia kata gini, Imam Syafi'i kata semua bahan perasa atau makanan al-adam ni sebenarnya rempah ratuh asal dari bahasa Arab. Misalnya susu tu dia tambah apa tu. Ini tidak cacat tak masuk dalam ni. Dia tambah misalnya dia. Lepas tu dia nak jual dengan susu segar tak boleh. Sebab tu telah dimasuk ke bahan. Adam itu dia asalnya Adam ni kalau bahasa Arab moden ni maknanya rempah. Bukan rempah juga ni, hak resipi dah. Kalau dia campur bahan ni sikit-sikit itu dia panggil al-adam dia panggil. Tapi sini maksudnya rempah. Adalah sama hukumnya seperti minyak sapi, susu, minyak bijan, minyak zaitun dan selainnya. Tidak halal berlaku lebihan pada sebahagiannya jika ia daripada kategori yang sama. Minyak daripada setiap pokok yang boleh dimakan atau diminum juga sama hukumnya. Tidak halal berlaku lebihan pada sebahagian jika ditukar dengan secara tunai. Jika berbeza kategorinya maka halal berlaku lebihan tersebut dengan syarat tunai. Mana kalau bukan daripada kategori yang sama boleh kuantiti berbeza, tapi kena serah terima dalam masa yang sama. Itu ya maksudnya.
Mana kita kata kalau sama-sama susu kambing, dia gini asah dia hak sebelum ni. Katalah susu kambing tu dia tidak diproses lah. Cuma oleh kerana tempat sejuk boleh jadi dia beku. Beku tu tidak kering. Kering lain. Tak apa. Tapi kalau melibatkan masak tu tak boleh. Sebab dia sudah ada perubahan tu. Jadi tak boleh nak tukar tu. Tak boleh nak tukar. Kalau kita nak tukar dengan bahan lain tu tak apa. Susu yang proses kita nak tukar dengan susu lembu. Tu tak ada masalah tu. Beza kuantiti tak apa. Tapi kena serah dalam masa yang sama. Ini sistem butter. Dia berkait dengan hak kita bincang sebelum ni. Itu maksud dia. Ada pun minyak yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum dalam apa jua keadaan, maka ia terkeluar daripada hukum riba, tak termasuk. Ni tak termasuk dalam bahan ribawi. Dan ia termasuk dalam makna lain selain pada makanan dan minuman. Maka tidak ada riba pada sebahagian jika ditukar ganti. Adapun sesuatu yang mengandungi racun atau seumpama. Maksudnya begini, maksudnya bila kita nak tukar, maknanya tidak serah lalu pun tak apa, sebab dia tak masuk dalam bahan ribawi. Misalnya contoh minyak selenda, kita kata minyak hitam nak tukar dengan minyak petrol kalau misalnya, tu tak apa beza. Nak wih lalu pun tak apa, sebab dia tak masuk bahan ribawi. Tak akan berlaku di situ fadli dan nasiah, tak akan berlaku. Tu maksudnya. Adapun sesuatu yang mengandungi racun atau seumpamanya, maka tidak baik membelinya maupun menjualnya, kecuali ia digunakan untuk kegunaan luar, ubatan yang boleh menyembuhkan. Dia asalnya gini lah. Racun ni maknanya dia kira bahan proses. Dia tu tak termasuk dalam bahan ribawi. Hak zakat tu suku. Waktu zakat perniagaan tu lain. Ambil hasil dia panggil. Hak ni bahagian tu. Nak tukar tu dia tak terlibat sekabut dengan hukum riba. Maknanya bab fadli dan juga nasiah tak berlaku. Sebab dia tak masuk dalam bahan ribawi. Hak kita bincang ni bahan ribawi. Cuba tengok ni ringkas saja. Jadi klasifikasi kategori susu, Imam Syafi'i menetapkan bahawa susu unta, lembu dan kambing dikira sebagai kategori yang berbeza. Maknanya kalau kalau kata nak guna baik secara sistem butter ni, dia boleh tak sama timbangan tu atas persetujuan, tapi kena serah terima dalam masa yang sama. Sebab apa? Sebab dia bahan ribawi. Itu maksud dia. Dalam fiqh muamalah, apabila dua barang ribawi berbeza kategori, maka syarat kailan bikailin, sukatan kena sama, digugurkan. Tak apa, tak sama. Sebab dia berbeza. Walaupun dia sama-sama bahan ribawi. Namun syarat yadan biyadin, serah terima dalam masa yang sama dalam akad majlis, itu tetap wajib. Ini berdasarkan hadis daripada Ubadah bin As-Samit. Kita jumpa cak kalimna dak ni dak. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika berbeza-beza jenis bahan ribawi, kena ingat bahan ribawi. Hak tadi minyak selena tu bukan bahan ribawi, racun tu bukan bahan ribawi. Tak termasuk dalam perbincangan ni lah. Jika berbeza-beza barangan ribawi, maka berjual belilah kamu sekehendak hati kamu, asalkan dia dilakukan secara yadan biyadin, serah terima dalam akad majlis. Tak boleh berpisah lah. Lepas ni Imam Syafi'i pertegahkan lagi, berpisah tu apa maksud, iaitu berpisah fizikal. Lepas tu tak apalah, kita tengok selepas ni. Yang kedua, larangan susu rebus dengan susu segar. Imam Syafi'i menegaskan larangan ini kerana proses merebus telah merubah sifat asal susu tu. Apabila susu direbus, ia kehilangan air wak, menjadikannya lebih pekat atau berkurangan dari segi bilangan kuantiti dia. Jika ditukar dengan susu segar secara tidak adil atau dengan tangguh, ia akan jatuh dalam riba. Sama ada, kalau tak sama, kita kata riba al-fadli. Kalau sekiranya kita kata bayar bukan dalam waktu yang sama, serah bukan dalam waktu yang sama, jadi riba nasiah. Itu saja beza dia. Jadi tak boleh nak kan. Lepas tu lagu mana? Nak berurusannya. Urusan dalam bentuk beli dalam bentuk tidak tukar, duit je, atau sedekah. Dia kata hamba ni nak tukar ni tak ada ni, nak itu ni, dah awak pun susu segar, saya ni susu rebus dah lagu mana. Dia kata apa saja, bayar mula. Tak apa, bayar mula tak apa, sebab dia bukan tukar barang dengan barang. Ginilah awak ambil lah, awak nak susu segar tak? Nak tukar dengan susu rebus awak tu tak boleh. Tapi awak bayar semula. Tak apa gitu. Tak apa. Ya, sebab dia bukan tukar barang dengan barang. Bila guna duit tu lah lebih mudah. Sebab tu kita sebut sama hak ni sebenarnya dia berkait dengan suatu zaman yang mana sama ada tak ada duit. Hak tu lebihnya sebab zaman Nabi ni pun dia guna duit dah sebenarnya. Untuk mudah. Untuk mudah. Baik, yang ketiga, hukum riba pada lemak dan juga minyak. Imam Syafi'i mengkiaskan minyak masak, minyak zaitun, minyak sapi dan lain-lain lah kepada makanan ribawi. Hak ni termasuk makanan ribawi. Selagi ia merupakan bahan makanan yang boleh dimakan, maka ia tertakluk pada peraturan riba.
Namun jika sesuatu minyak itu bukan untuk kegunaan makanan, contoh minyak pelincir, minyak industri yang tidak boleh dimakan, maka hal ini terkeluar daripada skop perbincangan kita sebagai bahan ribawi, mana urusan dia atas taradin, reda sama reda. Nak bayar cash ke, nak bayar tunai ke, jumlah tunainya tak apa tu. Sebab dia bukan bahan ribawi. Jadi kalau minyak, kan kita bincang dah, kalau minyak jenis mana? Minyak gerik kita kata. Kalau zaitun, sama-sama zaitun. Mana kalau minyak lain, hak tu dia boleh tidak sama timbang sebab bukan jenis yang sama, tapi kena yadan biadin, kena serah terima dalam waktu yang sama. Asas dia kena sebab dia bahan ribawi. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah ni dia tekan sangat, dia kata bahan ribawi ni bukan sekadar yang disebut dalam hadis tu. Ingat tak? Kan? Boleh dikias, lepas ni dia akan sebut lagi mana cara dia kias tu macam mana. Misalnya minyak dia pun dikias dah ni. Minyak dia pun kias dah ni. Yang keempat, hukum barangan yang memudaratkan, racun, toksik. Jual beli sesuatu yang haram atau memudaratkan adalah dilarang kerana ketiadaan manfaat. Namun Imam Syafi'i memberikan pengecualian. Jika ia mempunyai kegunaan perubatan luaran yang diyakini manfaat, selagi ia tidak membahayakan pengguna, boleh. Sebab tu ni, bak racun, bak gapo ni, kalau atas rasa keperluan, ia tak jadi masalah. Tapi dia bukan termasuk dalam bahan ribawi. Tak termasuk. Katakanlah ada orang mari nak tukar sekilo kambing dengan racun sebotol. Boleh kata? Boleh. Tetapi dia tak terlibat dengan hal ni. Sebab dia racun tu bukan bahan ribawi. Tukar gitu. Atas suka sama suka. Ginilah sekilo susu ni awak beri sikit racun. Sebab racun tu tadi nak racun binatang berbisa ke? Atau nak racun tanaman ke? Boleh. Boleh. Baik, sekarang ni kita masuk nas yang ke-43. Babul ajal fis sarf. Bab penangguhan dalam urusan pertukaran mata wang. Lagu mana pula ni? Bab al-ajal fis sarf, pertukaran mata wang. Kalau pergi Mekah ni kita jumpa lah masraf, masraf, tempat money changer tu lah. Tempat yang tulis masraf. Baik, bab tentang penangguhan dalam urusan pertukaran mata wang. Bab ini membincangkan hukum dan larangan berkaitan penangguhan penyerahan barang dalam urusan pertukaran mata wang. Dalam fiqh muamalah, pertukaran mata wang atau barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, mewajibkan serahan dilakukan secara tunai di tempat akad. Jika berlaku penangguhan dalam penyerahan, walaupun kedua-dua pihak bersetuju untuk menunggu, ia dianggap sebagai riba nasiah, yakni riba yang tidak segera pembayaran dalam akad majlis tu. Sebab apa yang jadi tak boleh tu? Sebabkan dia beza, harga tu akan berubah-ubah selepas tu. Kita bincang dah di awal dulu, akan berlaku proses manipulasi terhadap barang tu. Tu tak sih? Oleh itu, babul ajal fis sarfi berfungsi sebagai amaran syarak bahawa urusan pertukaran mata wang tidak boleh melibatkan sebarang bentuk penangguhan, kredit atau janji serah kemudian. Tidak selalu. Ia mesti dilakukan secara serah terima dalam masa yang sama. Dia panggil yadan biadin. Kalau dalam kitab kelab tu dia kata unjuk berunjuk. Baik, cuba kita tengok. Anda terus pada terjemahan tu. Baik, diriwayatkan daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan tu. Jadi riwayat daripada Malik bin Aus kita jumpa dah sebelum ni kita jumpa dah hadis ni. Bin Al-Hadathan bahawa beliau ingin menukar wang as-sarf sebanyak 100 dinar. Beliau berkata, ni dalam riwayat dia nah, kita jumpa dah sebelum ni. Lalu Talha bin Ubaidillah memanggilku. Maka kami pun berbincang sehingga selesai urusan tukaran itu. Mana nak tukar tu berapa ni? Nak tukar tu Lalu Talha mengambil emas itu lalu membolak-balikkan di tangan dia. Dia duk tengoklah. Ni orang panggil orang yang mahir. Dia tahu dia nak uji setahu mana nilai dia. Kemudian beliau berkata, tunggulah sehingga penjaga perbendaharaan yang jaga khazanah dia tu, khazanah ni dalam bahasa Arab, gedung dia, tempat disipal. Itulah dari Al-Ghabah. Ghabah ni suatu tempat berhampiran Madinah. Kita sebut dah dulu Ghabah ni boleh juga maknanya di sebalik sana, terpisah oleh kita kata apa ni, hotel ke, ikutlah halik sana. Ni sini salah satu terjemah dia lah, kita sebut dah sebelum ni, sebuah tempat berhampiran Madinah atau sehingga penjaga perbendaharaan kuhak wanita. Ni perawi syok ni dia sebut ni datang dari Ghabah. Bila keadaan ini disebut oleh Sayyidina Umar dengar lah perbualan itu. Lalu Umar pun kata, demi Allah, bila kamu nak tukar ni pertukaran mata wang ni, jangan engkau berpisah dengannya sehingga engkau mengambil daripadanya, yakni bayar secara tunai. Kemudian Umar berkata, Rasulullah pernah bersabda. Maknanya ni kita bincang dah sebelum ni, dia tunggu ni maknanya orang hak asal hak buat urusan ni tak bergerak pun daripada tempat tu. Hak Talha tu suruh tu orang lain.
pekerja dia. Sama ada lelaki ke ataupun wanita, dia aus ini. Syak perawi lah. Maknanya tak apa, tunggu tak apa. Tapi kedua-dua kena tidak boleh beranjak daripada majlis itu, daripada tempat berurusan itu. Jadi saya normal kata tak boleh saja, kena tunggu. Mana tak boleh, kalau telah kata tak apalah, saya ambil lah dulu hak ni. Lepas tu lepas ni, ada anak buah saya mari tukar, tak boleh. Tak boleh. Hadisnya hak ni lah kita jumpa dah sebelum ni. Az-zahabu bil-zahabi riba illa ha'an wa ha'an wal burru bil burri riban illa ha'an wa ha'an wat tamru bit tamri riba illa ha'an wa ha'an wasya'iru bisya'ir illa ha'an wa ha'an. Maksudnya emas dengan emas itu riba kecuali kalau secara tunai ke tunai, yakni tangan ke tangan. Gandum dengan gandum itu riba kecuali secara tunai ke tunai. Tamar dengan tamar itu riba kecuali secara tunai ke tunai, itu maknanya bayar selalu, tidak bertangguh. Dan bali dengan bali itu riba kecuali secara tunai ke tunai. Jadi hak ni bahaya ribawi, hak asal Nabi sebut. Lepas tu kiyah lah. Baik, sekarang ni huraya secara ringkas. Definisi sarf, at-tasarruf ataupun at-tasarruf awis sarf. Maknanya pertukaran duit dengan duit. Dalam konteks ini ia merujuk pada pertukaran mata wang seperti emas dengan perak atau dinar dengan dirham. Jadi konteks peristiwa ni, Malik bin Aus ingin menukar emas dinar hak milik dia dengan perak. Mesti dah harga tu tak sama. Tentu dah tu harga perak sebab tu berapa tak setuju kalau nilai perak tu berapa nilai dia lah dengan emas berapa. Tak apa beza, cuma tu suatu saya normal kata ni, mana jangan pisah pada tempat tu. Kena tunggulah anak buah talah tadi tu. Mesti dah perak tu jadi lebih banyak lah. Tak apa. Walaupun keluar-dua bahaya ribawi. Sebab apa? Sebab dia tidak sejenis. Itu maksud dia nya. Jadi kalau kat sini dibawa satu asal sahabat Malik bin Aus, yang mana dia ingin menukar emas, yakni dinar dengan perak. Duit emas, duit dinar dengan duit dirham. Jadi Talha bin Ubaidillah bersetuju untuk menukar. Namun beliau meminta tangguh untuk mengambil wang daripada penjaga yang berada di luar bandar. Jadi untuk mari itu saya normal kata tak boleh pisah dua ni. Ya, Malik dengan Talha. Jadi yang ketegasan Senoma Al-Khattab menegur tindakan tersebut kerana dalam urusan pertukaran bahan ribawi, iaitu emas, perak, bahan makanan yang kita bincang sebelum ni. Syarat utama yang ditetapkan oleh syariah ya dan tangan ke tangan atau serah tunai di tempat dilakukan akad itu. Penangguhan dalam penyerahan emas atau perak adalah dilarang kerana ia jatuh ke dalam riba nasiah. Bapa sini tak timur riba al-fadli sebab bahan berbeza. Sebab dia punya dua barang berbeza. Emas, dinar, ni dirham, perak tak apa. Beza jumlah tak apa. Cumanya kena serah selalu. Serah selalu itu maknanya sebelum berpisah secara fizikal. Itu maksud dia. Lepas ni Imam Syafi'i sebut pula berpisah fizikal. Yang keempat, hadis Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan bahawa pertukaran barang-barang yang disenarakan sebagai bahan ribawi mestilah dilaku secara serah tunai. Kalau tidak dikira riba lah. Yang kelima, kesimpulannya, pengajaran utama daripada teks ini ialah kepentingan syariat dalam transaksi pertukaran mata wang dan komoditi tertentu bagi mengelakkan terjebak dalam riba. Sebab itulah sistem kita kata bank ni dalam bentuk duit ni lebih selamat, lebih mudah difahami. Baik, seterusnya kita pergi kepada N44 Nas yang ke-44. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab illa mithlan bimithlin wa la tabi'u ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-waraqa bil-waraq wa la tabi'u al-wariqa bil-wariq illa mithlan bimithlin wa la tabi'u ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Itu istilah baru kita jumpa dalam bab riba. Jangan kamu menjual emas dengan emas melainkan sama berat timbangan dia. Tak kira lah beza lah emas tu kategori mana, asalkan emas. Melainkan sama berat timbangan. Dan janganlah kamu melebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak melainkan sama berat. Dan janganlah kamu melebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual daripadanya, yakni emas atau perak secara bertangguh, tidak secara tunai dalam akad majlis. Jadi hak ni sebenarnya kita fahamlah kedah ni. Cuma tu ringkas sajalah sini. Prinsip mislan bimithlin. Sebab apa? Sebab ini bahan ribawi.
Ana tidak perlu baca semualah sebab kita bincang dah sebelum ni. Larangan ghaiban binajizin. Tu kita tak jumpa lagi semua. Rasulullah SAW melarang transaksi yang melibatkan barang yang tidak ada di tangan. Ghaib barang yang tak ada. Nak serah selalu tak boleh. Dengan barang yang ada di tangan najis. Najis ni hak boleh serah selalu. Ini adalah penegasan terhadap kewajipan serahan tunai. Spot transaction tu maknanya selalu. Dalam urusan pertukaran mata wang untuk mengelakkan riba nasi'ah. Dia gini hak ni kita kena ingatlah, kita bincang ni hak ni kalau barang yang hendak dijadikan tukaran itu barang ribawi. Kalau barang tidak ribawi tak apa, atas setuju sebab kita lah ni duit siapa dah nah. Barang tak siapa lagi tak apa tu. Walaupun kita kata tidak di alamannya, kalau alamannya tu pun dia adalah sistem dia yang kita bincang dah sebelum ni, mana duit kita tu tak hilang. Selepas kerajaan perkemah ke sistem Shopee lah ni kita kata tak hilang pun barang tu dia tidak masuk ke akaun penjual tu selalu. Mana selamat lah. Tak apalah. Ni kita kira tidak online. Kita pergi ke kedai dia nak beli barang, dia tunjuk katalog. Nah, gini barang. Kita pun ayat nak ciri-ciri gini. Kita pun bui duit dia. Hak lagu ni tak apa asasnya. Sebab apa? Tapi dengan syarat lah. Mana kalau barang siapa kita bincang dah sebelum, kalau barang siapa tak kena dengan panggil spesifikasi yang kita nak, kita boleh ambil semula duit. Boleh cuk balik. Boleh jadi tak jadi. Dia ada syarat dia pula lah. Jual bertangguh dia panggil. Dia ada pula syarat dia. Tetapi kalau bahar ribawi tak boleh. Bahar ribawi tak boleh. Tu dia nak ayatnya. Sebab tu Rasulullah ghaiban binajizin. Benda ghaib ni benda tak ada. Tak ada depan. Benda tu ada kira-kiranya. Tapi tak ada depan. Tak boleh nak serah selalu. Tak boleh nak terima selalu. Sebelah pihak saja boleh terima. Boleh serah. Tu tak boleh. Tu dia panggil ghaiban binajizin. Baik, yang ketiga, kepentingan kesaksaman. Larangan melebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. La tabi'u ba'daha ala ba'din. Membawa maksud bahawa nilai kualiti atau jenama emas tidak boleh dijadikan alasan untuk menambah berat emas bagi menukar dengan emas yang lebih berkualiti. Berat mestilah sentiasa sama. Emas ni lebih berkualiti, emas ni kira kurang berkualiti. Tetap dia kena tukar sama timbangnya. Kita kata tukar awak kerja kita. Kau tak sah. Ni ayat ni kalau nak tukar, nak elok. Sebab itulah kita jumpa dah ni kan. Ingat ada hadis Nabi suruh jual dulu. Nabi suruh jual. Sebab tu kita kata hak ni kalau dalam keadaan yang manusia merasa perlu gitu, boleh dia tak ada duit cash, dia rasa perlu. Tapi kena lagu tu. Bapa tu nak buat sifat orang panggil nak manipulasi tu. Baik, seterusnya yang kesimpulan hadis ini menjadi sandaran utama dalam fiqh muamalat bagi mengharamkan dua jenis riba dalam pertukaran mata wang emas perak. Sama ada dia boleh berlaku riba al-fadli ataupun riba nasi'ah. Kena fahamlah konsep dia tu. Riba fadli tu macam riba fadli ni maknanya bahan ribawi dah. Tapi dia jadi ada timbangnya tu salah satu tu lebih berat daripada itu. Walaupun dia serah terima dalam masa yang sama, tu dia panggil riba fadli. Tapi kalau bahan ribawi sukat test sama dah, cuma tidak serah selalu salah satu bahagian tu bertangguh jadi riba nasi'ah. Tak boleh berlaku. Kecuali barang itu bukan daripada jenis yang sama, tapi kedua-dua bahan ribawi. Hak tu tak apa kalau kuantiti tu berbeza, tapi tetap kena serah segera juga. Kena serah selalu juga. Asas dia ke dia? Bahan ribawi kedua-dua. Kalau tidak bahan ribawi, tak apa. Misalnya kita nak tukar spekar dengan spekar dah. Lagu mana? Tak terima. Masalah ikut tukar lagu mana. Bukan bahan ribawi spekar ni. Tak ada masalah tu. Nak tukar kereta dengan kereta. Misalnya tukar dua kereta ni. Boleh menyucup. Tak apa. Atas dia panggil tawafuk dan taradi. Persetujuan dia saling reda mereda. Tak apa. Sebab dia kereta bukan bahan ribawi. Baik, seterusnya kita pergi. Sebab tu kita jumpa dah sebelum ni. Kita ringkaslah. Okay, sekarang ni N45. Imam Syafi'i berkata, maka hadis Umar bin Al-Khattab, tadilah berkait dengan Malik tadi. Dan Umar kata tak boleh ni, kalau lagu ni kena tunggu ni. Kena sesat dalam akad majlis. Maka hadis Umar bin Al-Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah menunjukkan beberapa perkara. Ini terjemah dia. Antaranya ialah pengharaman pertukaran emas dengan emas melainkan sama berat dan secara tunai, serta tidak boleh dijual daripadanya barang yang tidak ada di tangan dengan barang yang tunai najis. Dan hadis Umar menambah maklumat ke atas hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawa apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pada perkara yang disebut daripada jenis makanan yang disukat, al-ma'kulul makil, yakni makanan yang dikilokan, yang disukat, bukan ditimbang. Kalau timbang, al-ma'kul mauzun, adalah sama seperti apa yang diharamkan pada emas dan perak. Kedua-duanya tidak berbeza. Ni qiyas lah.
Itu maknanya kalau kita kata contoh beri kita kata berah sama berah lah. Berah ke dia banyak kategori dia. Berah belaka, tapi jenis berah berbeza. Tak kira. Kalau nak tukar berah dengan berah, walaupun basmati dengan cak moten, tetap kena sekilo sama sekilo. Oh, kita kata beratlah basmati nak tukar bah cak mangga ni berah. Dak lah kalau nak tukar. Kita kata mana rasionalnya? Tak lah. Kalau sebab itulah Nabi kata, jual dululah kalau berkualiti tu. Nak ayahnya kalau tak ada dia jadi gitu. Semua tu nak elak daripada jadi manipulasi. Boleh kalau dia mau nak tukarkan berapa sen, tapi dia mau kena 3 kilo. Situ dia ada unsur manipulasi. Riba lah. Tak boleh. Jadi lagu mana harga tu maknanya dikawal oleh pembeli. Dia nak elak tu. Baik, seterusnya kita tengok huraian dia lah di sini. Walaupun dulu kita bincang dah ni. Penyatuan dalil. Ijtihad Imam Syafi'i menggabungkan pengajaran daripada dua hadis, iaitu hadis Malik bin Aus Umar dan hadis Malik bin Aus atau hadis Umar ni dia sekali dua tu tadi kan. Sebut dah dia. Asalnya Malik nak buat pertukaran duit lah dengan Talhah tu. Lepas tu bila siapa cerita pada Sayyidina Umar kata tak boleh, hak ni kena tunggu. Jadi kalau orang lain nak pergi ambil hak barang tukaran tu, dia kena hak buat urusan muaqidan. Dua orang melakukan akad, dia kena tunggu situ. Jadi Talhah ni dia kata tunggulah. Dia kata anak buah dia nak pergi ambil barang tu. Sebab hak Malik dia tengok dah duit tu, dia duk belek-belek tangan dia ni kan. Jadi hak dia nak tukar tu dengan perak tu, perak tu dia suruh anak buah dia ambil. Sayyidina Umar kata kena tunggu. Jangan berpisah secara fizikal dua orang ni. Sebab dia ni muaqidan, dua orang yang melakukan akad. Hak pekerja dia tu bukan melakukan akad. Dan hadis Abu Sa'id untuk membentuk kaedah fiqh yang lebih komprehensif, yang lebih bersepadu lah maksudnya, ataupun lebih sempurna, lebih global sifat dia tu, lebih lengkap. Beliau menekankan bahawa syarat tunai dan kesamaan adalah teras utama dalam muamalah. Hak isu Malik tadi tu tak sama barang tu, tapi kedua-duanya bahan ribawi. Dinar dengan dirham ni kan, emas dengan perak. Sebab tu dia atas persetujuan lah nak. Tentu dah kita atas perak ni kena lebih banyak. Moga dia nilai lebih rendah pada emas. Tak apa tu. Sebab apa? Sebab bahan tu tidak sama. Tapi oleh kerana kedua-dua tu bahan ribawi, tetap kena serah dalam masa yang sama. Pertukaran itu. Yang kedua, poin penting dalam teks ini ialah usaha Imam Syafi'i dalam memahami illat bagi pengharaman riba. Suruh kita faham. Beliau menjelaskan bahawa Nabi SAW telah mengkiaskan bahawa makanan dengan emas dan perak. Ni pun kita jumpa acak kali dah. Ini bermakna hukum riba bukan sahaja terhad pada mata wang logam, tetapi meliputi komoditi atau bahan asas yang disukat atau ditimbang. Maknanya hak ni berkait dengan makanan ni lah. Kemudian dia sebut lagi istilah sini, perkataan dia al-ma'kulul makil. Al-ma'kulul makil ni maknanya barang makan minum yang dimakan ataupun diminum yang disukat. Kena disukat bukan ditimbang. Disukat. Imam Syafi'i menyatakan bahawa barang makanan yang mempunyai sifat boleh dimakan dan disukat seperti gandum, barley, tamar mempunyai status yang sama dengan emas dan perak dari sudut pengharaman riba. Justru jika berlaku pertukaran sesama jenis bahan makanan ini, ia wajib dilaku secara tunai dan sama sukat teh, dan kena sama sukat teh. Yang keempat, kesamaan hukum. Sawa'un la yakhtalifan. Jadi penegasan bahawa kedua-duanya tidak ada beza. Kita kata logam dengan makanan tadi. Logam tadi emas perak tu lah dengan makanan tu. Nggo kiyah ke? Nabi kiyah tu. Jadi sama saja. Kena sama jenis, dia kena sama. Dia punya sukat teh tu. Timbangnya tu lah. Kita berfikir dah kalau sukat sama sukat, kalau timbang sama timbang. Lepas ni Imam Syafi'i bawa pula tu tak boleh kalau jenis sukat atau timbang. Tak boleh, dia tak serupa tu. Ni guna kilo, tu guna nyokak tu. Secopok berapa, tak boleh tu. Jadi penegasan bahawa kedua-duanya tidak berbeza bermakna ilat ia bersifat universal, bersifat umum dalam fiqh Syafi'iyah. Sebarang komoditi yang memenuhi kriteria makul boleh dimakan dan makil boleh disukat atau mauzun ditimbang akan tertakluk pada undang-undang riba yang sama seperti emas dan perak. Makna kalau bahan makanan tu, kalau dia sama jenis, dia tak boleh. Kalau sukat, sama sukat. Sebab apa? Kalau sukat dengan timbang takut tak sama beza tu. Takut tak sama. Nasahak ni kita jelas dah sebelum ni pun bincang panjang dah ni. Baik, kita pergi seterusnya kepada N46 tu. Imam Syafi'i kata lagi, kami mengharamkan sesuatu yang lain selain daripada apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jenis makanan yang boleh dimakan dan disukat
dan al-makil. Makil tu yang disuka lah, makul tu yang dimakan. Mana bahan makan? Kita bincang dah minum pun termasuk juga. Adalah kerana ia mempunyai makna ilak sebab hukum yang sama dengan apa yang telah disebut oleh Rasulullah daripadanya. Jadi kalau Rasulullah sebut tu hak tu asah, kita kira hak tu lah. Dan demikian juga kami mengharamkan makanan yang ditimbang. Al-ma'kulul mawzun. Tadi al-ma'kulul makil. Yang disuka al-ma'kulul mawzun. Guna penimbang cacing. Mempunyai makna yang sama dengan cuma tinggal kalau suka. Kalau timbang sama timbang. Menggunakan ia merupakan satu jualan yang diketahui jelas kerana timbangan hampir kepada al-ihatah berbanding suka. Tak dulu kita gunanya kat tu tak segat. Hak guna daging ni lepas tu dah. Mana yang nak berabah dengan berah dia kalau sama timbang. Kalau kita suka kedua-dua kena suka. Itu maksud dia. Itu asal dia. Jadi konsep kias analogi. Imam Syafi'i menegaskan bahawa pengharaman riba tidak terhad kepada barang yang disebut secara spesifik oleh Rasulullah, secara khusus oleh Nabi. Emas, perak, gandum, bali, tamar, garam. Dalam ni berah pun tak ada sebut Beliau menggunakan kias untuk memasukkan barang-barang lain yang mempunyai sifat yang sama, ilat yang sama. Kayak gula pun beza kualiti lah. Kalau nak tukar gula dengan gula kan, dia tak kira dah. Hak ni high class ke, hak ni low class tak kira. Asal gula kena sama timbangnya. Mungkin sama-sama gula. Baik, yang kedua, ilah hukum. Al-ma'kul, sesuatu yang boleh dimakan atau dijadikan makanan ruji. Mana kalau tidak makanan ruji pun tak apa. Tapi menjadi makanan biasa. Walaupun tidak ruji. Hak ruji ni asal lah. Seperti kita sini kalau kita tanam gandum. Gandum tu ialah walaupun asal kita nasi. Baik, seterusnya al-makil dan al-mauzun. Yang ni makil maknanya yang disukat, mauzun yang ditimbang. Sesuatu yang disukat atau ditimbang. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa kail yang ni sukatan dan waznun timbangan, kedua-duanya berfungsi sebagai pengukur nilai yang jelas bagi penjual dan pembeli, bagi mengelakkan penipuan yakni gharar dalam urusan jual beli. Ketepatan timbangan dia panggil al-ihatah. Ihatah ni dia banyak makna, cuma dalam konteks ni mana ketepatan timbangnya. Ihatah ni asal dia meliputi. Misalnya kita kata sifat ilmu Allah ihatah. Ihatah maknanya meliputi. Seladau pun Allah tahu. Itu mana ihatah. Ihatatu ilmillah dia panggil. Meliputi ilmu Allah. Tapi bukan makna gitu sini. Lebih mendekati ketepatan itu dari segi timbangan. Imam Syafi'i guna begitu. Jadi Imam Syafi'i memberikan hujah secara logik mengapa timbangan seringkali diutamakan dalam fiqh muamalah berbanding sukat. Apa Imam Syafi'i ini dia kata nak banding antara timbang dengan sukat, timbang itu lebih tepat. Apa dia kata gitu? Kerana timbangan dianggap lebih tepat, aqrabu ilal ihatah, lebih kepada tepat dalam menentukan kuantiti sesuatu barang berbisa. Orang yang suka yang mungkin adalah sekitar, tapi tak apa dalam pasal itu sekilo dia cukup sekilo dia ada mesti ada sikit beza tu, ada ruang kedai tu dia tak kira tu. Sebab tu anda ingat lagi masa dulu kita duk beli, kadang kita beli segatai dak copok besar sikit lah, batu besar gatai dia buat gini kak dia buat bagus tu. Lepas tu dia guna batai pahit. Kalau guna ni tak leh dia jadi telok tengah. Kalau buat gitu jadi rugi dia pula. Jadi dia buat gini. Nak suruh apa? Suruh rapak. Butir-butir halus jadi rapak. Hasil tu beza tu. Tapi kalau timbang, tu timbang lebih tepat. Timbang tu lebih tepat. Tu mengikut Imam Syafi'i lah. Dan kita fikir pun logik gitu. Tetapi secara tu pun boleh dah. Jadi maknanya kalau kita nak kira sukat, sama sukat dua-dua. Kalau nak kira timbang dua-dua. Jadi kalau timbang dengan sukat tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau sukat dengan timbang tak boleh. Sebab timbang ni dia lebih apa panggil, lebih mendekati ketepatan. Kalau sukat ni dia kurang sikit lah. Kalau sama-sama sukat tak apa. Dia kira boleh faedah. Itu maksud dia. Jadi tak boleh hak ni timbang atau sukat. Atau tak boleh. Dia gini. Isu dia gini. Ana pun fikir tadi perlu tengok dia gini. Contohlah. Kita kata sukat buah tamar. Memang kalau kita timbang ni sebab tu dia kata aqrabu ilal ihatah. Bila kita timbang buah tu dah. Bukan timbang sukat dalam secupok tu. Betul ke dia menyamai dengan hak timbang tu? Betul 2 poin sebab dia akan jadi ruang udara tu lebih banyak. Dia sakok buah tu. Jadi renggal kata-kata renggal lah tu isu dia nya.
Sebab tu Anas sebut tadi tu, dah jual, ingat lagi dia kubah tu, bila kita nak segatal beras ke, dia 4 cupok lebih dah. Lebih kira gitu. 4 cupok dah standard. Dia buat gitu, nak suruh kemah. Siapa tu Anas kata, kalau hak jenis retak-retak gitu, baik beli situ lagi. Dia lebih tepat. Apa tu? Sebab dia masuk beras tu kan. Bila dia retak-retak gitu ke beras tu jadi lebih padat. Lepas tu dia tambah pula nak suruh sama tu. Itu Imam Syafi'i kata al-wazn aqrab. Wazan tu aqrabu ila al-ihatah. Timbang dia lebih kepada ketepatan. Itu maksud dia nya. Sebab ni lah kalau kita timbang buah dak mesti dia ada ruang yang kosong tu renggai tu tepat renggai bahasa Kelantan. Air ada macam tak ada yang boleh saya rasa. Kalau cecair kepadatan sama. Mungkinlah tengoklah. Sebab kalau jenis bahan pejas saat ni dia jadi renggai. Kalau cecair memang dia rapat. Ada dia mana kalau cecair tu kita boleh faham lah. Kalau warga dia kan ada sebako tu dok. Sakok dengan duri tu dok. Sebab tapi kalau dia kira butir lain. Mana besar kecil tu dia tak kira butir. Ada-adan kan kita bincang tak apalah. Mana 10 butir sama 10 butir. Tak agaklah tu. Jual dululah musakin tu. Jual dulu kan. Gitu maksud dia. Sebab tu dalam bab ni Imam Syafi'i paling ketat lah, paling halus. Baik. Kejelasan transaksi bai'un ma'lum, jual beli yang kedua pihak tahu keadaan dua barang yang hendak dia lakukan jual beli tu. Intipati hujjah Imam Syafi'i adalah untuk memastikan keadilan dalam usaha jual beli kepada baik dan mushtari itu, penjual dan pembeli. Apabila timbangan atau sukatan digunakan, nilai barang menjadi jelas maklum. Tak kiralah guna timbangan ke guna sukatan, jadi maklum. Kita pun kalau ada sikit sebanyak, boleh jadi sikit ada masa sukat kita tak ambil kira. Asalkan sukatan tu nampak sama atas tu, kita kira lah tu. Jangan kalau guna gun ni dia buat gitu kan, nampak lah. Tu tak boleh lah. Sebab tu Ana rasa masa Ana kecil tu kita pergi beli tak ada pun memang dia guna ke tu mesti patah payah. Masa dia nak perih, merih dak merih. Jadi kalau guna tangan ni tak tepat lah. Dia ada jadi kurang lah. Dia nak perih tu dak merih tu menunjukkan isi alat tu. Apabila timbangan atau sukatan digunakan, nilai barang menjadi jelas maklum bagi kedua-dua pihak sekaligus menutup ruang bagi riba yang timbul akibat tidak kepastian dan penipuan dalam jumlah kuantiti barang yang ditukar. Baik, yang terakhir kita ambil isal lagi lah. Kita ambil isal lagi. Kata Imam Syafi'i ni, N yang ke-47, nas yang ke-47. Imam Syafi'i berkata, tidak dibenarkan menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak atau sebarang makanan dan minuman dengan sejenisnya, melainkan mestilah sama berat atau sama sukatan dan dilakukan secara tunai. Jika ia adalah benda yang ditimbang, maka timbangannya mestilah sama dengan timbangan. Jika ia benda yang disukat, maka sukatannya mestilah sama dengan disukat. Kalau sukat sama sukat, timbang sama timbang, dan kena sama. Itu jelas Tidak dibenarkan menjual sesuatu yang asalnya ditimbang dengan sesuatu yang sejenisnya dengannya secara sukatan. Dan begitu juga sebaliknya tidak boleh menjual barang sukatan dengan timbangan. Mana kalau dia gini, maksudnya kalau sama timbang belaka. Kalau sukat belaka. Dua-dua bahan. Tapi ada juga dalam fiqh. Dia kata kalau tepat tu amalan biasanya barang ni memang dia timbang. Kena timbang. Tapi kalau tepat tu biasa ni kalau barang ni dia suka. Dia suka, kena suka. Dia tak bolehnya satu barang disuka, satu barang ditimbang. Sama-sama bahari baru. Tak boleh. Tak boleh gitu. Emas tidak boleh dijual dengan emas secara sukatan kerana ia boleh membawa kepada perbezaan timbangnya. Tak boleh. Sebab apa tu? Sebab dia tu barang orang timbang, orang tak suka emas ni. Kalau suka emas ni tak. Lepeh molek. Muka barang katakanlah emas hak baru, mungkin dia tidak buat betul lagi. Dia tidak takut dia kata hak kecil ada tu tak boleh, dia kena timbang tu, tak boleh suka emas ni. Mesti beza tu. Suruh rakyat lah. Maksud sokak ni mana guna macam cupok tu lah. Dia bagi jenis gitu. Apa sebab ni elok daripada perbezaan kuantiti tu. Nak elok tu. Tidak sah. Imam Syafi'i ni acap benar nak tengok. La khairah. Tapi maksud dia tidak sah. Tak ada kebaikan. Sedangkan urusan baik ni nak kebaikan. Tidak sah atau tiada kebaikan jika kedua-dua pihak yang berjual beli berpisah daripada tempat mereka berakad sebelum mereka saling menyerahkan barang atau bayaran. Hak ni asah awal-awal lagi bincang tengok ni.
Tidak boleh berbaki sedikit pun. Jika berbaki jual beli itu fasid, rosak, tidak sah. Sama ada membeli untuk diri sendiri atau sebagai wakil, dan sama ada ditinggalkan kerana terlupa atau sengaja. Mana ada sekeping dia tinggal ke? Sekeping ni kita beri esok. Tak, misalnya tukar dinar dengan dinar. Tapi masa serah Tuhan ni kata ni ada sikit lagi tak cukup ni, kita beri esok lah. Tak boleh. Kalau lagu tu buat urusan esok belakang. Tak boleh. Itu maksud dia. Lepas ni ada untuk mudah lagi. Jika berbeza jenis, contohnya emas dengan perak, kurma dengan kismis atau gandum dengan bali, ni semua ni bahari bawi belakang ni. Maka tidak mengapa jika terdapat perbezaan jumlah sebuah perak, emas dengan perak tadilah, hakih malik tadi. Asalkan dilakukan secara tunai, mereka tidak boleh berpisah daripada tempat berakad sebelum saling menerima. Jika mereka berpisah sebelum kesemuanya diterima, maka hak tu jadi urusan jual beli tu batal. Jadi riba nasiah lah. Riba nasiah jadi batal. Tak sah. Riba nasiah mah tak sah. Dosa lah muka riba kan. Definisi berpisah sebut pula Imam Syafi'i sebut pula. Makna berpisah yakni tafarruq adalah berpisah dengan badan, bergerak dari tempat akad. Dan definisi rosak jual beli adalah berpisah sebelum saling serah terima kedua-dua produk itu, kedua-dua barang itu. Itu jelas kan. Teks ini membicarakan hukum asas dalam bab muamalat lah, khusus mengenai riba dalam pertukaran komoditi tertentu. Tak apalah. Imam Syafi'i menegas, ni ringkas saja, anda buat ringkas ini. Konsep barang riba, emas dan perak, walaupun oleh kerana tak serupa, tak apa timbangnya berbeza, tapi kena serah tunai. Makanan dan minuman, ni semua bahar ribawi belakang, minuman pun bahar ribawi. Sebab dia termasuk makan ni. Perlu sama sukat atau timbangan mengikut urus kebiasaan dan tunai, mesti tunai. Jadi isu kalau barang itu tidak jenis yang sama, boleh berbeza timbangan. Tetapi kena serah tunai dalam masa yang sama. Prinsip utama dalam transaksi, jika jenis yang sama, contoh emas dengan emas, mesti mithlan bimithlan, yadan biyadin. Itu kita faham dah. Jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi, ia jatuh ke dalam riba al-fadli atau riba nasiah. Dua tu ya. Mana kalau barang sama, tapi hak ni lebih sebab dia kira kualiti. Buah basmati ni sekilo. Buah cak mango ni 1,5 kilo. Tak boleh. Itu jadi riba al-fadli walaupun serah dalam masa yang sama. Kepentingan tafarruq, Imam Syafi'i menekankan bahawa tangan ke tangan, yadan biyadin, itu terjemah tu tangan anda terjemah secara harfiah lah tu. Yadan biyadin ni maknanya unjuk berunjuk kalau dalam kitab klasik tu. Bermaksud penyerahan hak milik mestilah berlaku sebelum pihak-pihak yang terlibat meninggalkan majlis akad. Jika akad dilakukan tetapi barang atau bayaran ditangguhkan, maka akad tersebut dikira fasid. Batal lah. Fasid ni rosak, tak jadi. Dosa, tak boleh pahala. Supaya dalam kitab lain lah disebut, ada juga disebut tu, maknanya barang tu tak berubah rasa. Kalau gula kat duk main manis situ, tapi dosa jual beli tak sah. Yang kedua, istilah tafarruq merujuk pada perpisahan fizikal dalam konteks moden. Konteks moden ini merujuk pada tempoh sebelum transaksi dianggap selesai dan disahkan oleh kedua belah pihak dalam sesi, termasuk urusan perbankan dalam talian yang memerlukan penyelesaian sebagai bak segera bagi pertukaran mata. Katakan ada sistem sekarang, misalnya sistem kita kata sekarang ni dia ada buat sistem, walaupun setuju dah pun, tapi dia beri tempoh. Makna barang ada belakang dah, cumanya nak beri tempoh bertenang 10 hari. Dalam tempoh 10 hari, masing-masing pihak pembeli penjual ada hak nak tarik balik, nak teruskan. Itu tak apa. Itu tak apa tu. Enggak barang pun tak ambil lagi. Kalau barang ambil, buat klik rumah tak boleh. Sebab apa? Macam-macam boleh berlaku. Ingat dah tu. Jadi isu dia sekarang, kalau dalam konteks moden, asalkan barang tidak diserahkan dalam tempoh bertenang, tak apa. Lepas ni lah urusan kita beli. Walaupun tidak bahar ribawi, kalau bahar ribawi lagi, kita baca bahar ribawi. Kalau tidak bahar ribawi pun, barang tak siapa. Duit bidah. Kan dulu ingat dulu, peringkat awal dulu kan? Guru kita tu 2 kali buat urusan, kali ketiga masuk 900 ya, barang tak siapa, duit pun tak boleh nak claim balik. Tapi lah ni, sistem lah ni lain. Anak buat apa dulu? Kita minta barang tu rosak, kita pun ambil gambar tak? Dia suruh serah lalu. Serah tu, kos tu pun dia bayar. Lepas tu duit kita dia beri balik. Dia tanya lah kita, nak teruskan urusan niaga ke? Kalau tidak. Kalau nak kan dia akan atas barang lain. Maknanya kita tengok terjamin, ada daman itu. Maknanya peluang untuk orang tu tak ada. Kalau boleh pastikan kita, tak apa lah. Itu maksud dia. Jadi kalau kita tengok sini, ketat benar Imam Syafi'i. Kenapa perlu ketat tu? Satu kemuskilan timur, memang ketat ni, bab ni paling ketat lah. Bab jual beli ni Imam Syafi'i. Sebab tu di Malaysia kita ni banyak dah dia ikut mazhab lain. Kira lah. Apa ni, apa dia panggil, deposit tu tak boleh. Tak boleh. Ni hanya lah gitu. Bayar penuh. Kena bayar penuh. Bahaya tu. Tu tak boleh.
Tapi kita tak ikut apa. Banyak perkara timbul. Maksudnya tak boleh deposit ke kali? Tak boleh. Kena bayar siap. Enggak semua nak beli kereta lah. Nanti kan ada deposit. Tak boleh. Pakar mana tu? Baik, kita ambil gini. Kita ambil, Ana sebut sikit lah seminit lagi. Kita kata dulu orang buat perabot lah ni, perabot pasal siap beli. Pergi tepuh perabot lah ni padat, pergi tepuhnya. Memang dia akan minta deposit berapa nak beli barang, nak buat. Biasa 30% lah. 30%. Dia tidak 5%. Atas persetujuan lah tu. 30% untuk dia beli barang. Kalau tak ada deposit, tiba-tiba tuan mari tak sih, tak dia ambil pula barang. Nyai sebab tu Ana bila orang tanya dia kata dalam tak ada dalam perjanjian gitu, tak boleh dia nak ambil balik gitu. Lepas tu kalau nak ui juga duit dia, kena pastikan barang ni dijual. Kalau barang ni jual baru boleh kembali ke deposit. Sebab nyai kau tuan kedai ni, sebuah syekh kita ada berlaku jual apa tu kan tak? Sebutir rum. Bayar deposit 5,000 ya. Barang tu berbelah ribu lah. Bila barang siapa, mai royak kata tak hadir. Barang siapa dah? Lepas tu duk balah pula dengan syekh kita ni, tuan kedai ni. Sebab apa? Sebab dia kata dia tak jadi. Dia kata masalah barang. Dia kata tu urusan demo. Sudah dia jual. Lepas tu dia telefon kan, dia kata royak dia gini kata. Dua perkara tu atas rasa. Kalau kawan boleh hantar balik duit barang ni kepada pembekal, dia beri duit balik, kawan boleh suruh balik. So yang kedua, tunggu sehingga kawan jual barang ni, duit tu terkumpul 5,000, kawan boleh beri balik. Kena royak gitu. Kalau tidak nyaya, sebab itulah maknanya sistem deposit ni dia ada pula dhabit dia panggil. Dhabit ni peraturan kecil untuk nak jaga. Sanilah. Sebab tu kalau orang cerdik, dia ada buat tu prasyarat di resit. Ana ingat, Ana nak sebut sikit lah. Biarlah debat ni, Imam Syafi'i ni. Cina aman Imam Syafi'i. Dia tidak Islam lah, Cina tidak Islam lah. Kita pergi nak baiki kereta, besar juga lakah tu, aku rasa ke banyak. Dia royak lah. Dia cek sekarang ni, mana kereta ni tak ada barang atas. Dia tulis situ. Tak ada barang. Kalau ada barang, dia tanda. Mana kalau berlaku kehilangan barang atas kereta kita tu, dia tahu. Bagus. Enggak, Pak Melayu tak buat kena juga sekali. Barang hilang, kita baru beli beratus lebih juga, aksesori dia tu. Tak ada lepas tu, asalnya ada. Jadi bila kita kata ada, dia kata tak ada. Tak ada, satu kenyataan. Tapi Cina, okey, barang ni ada ni. Nak buat ke tidak ni ni. Kita tak suruh. Okey, dia tanda. Lepas tu, dia sebut lah, okey, kereta ni tak ada kepek mana-mana. Kalau ada kepek, dia tanda. Dia, bagus. Mana jelas. Tak boleh kita nak kata, kereta saya mari tu tak ada kepek gini, tak ada goreh gini, mana ada goreh ni. Tak boleh nak kata. Cuma Cina tu. Anda kata, ni maksud aja kena Imam Syafi'i tu. Kalau tidak jadi bala. Jadi dia tak bayar lah. Dia tak bayar kalau kita orang Melayu tu. Padahal kita beli barang 100 lebih. Kita pun tak ambil. Silap kedua-dua pihak lah. Tu maksudnya. Baik, kita perhabis ya. Mengapa perlu ketat sangat ni? Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menutup pintu eksploitasi dan ketidakpastian gharar dalam pertukaran nilai. Barang ni dia ada nilai dia. Dengan mewajibkan kesamaan dan kesegeraan dalam pertukaran barang yang sejenis. Kena ingatlah, kalau kita kena ingat ni bahan ribawi. Islam memastikan bahawa urusan jual beli tidak menjadi alat untuk mendapat keuntungan mudah melalui perbezaan masa atau ketidakadilan timbangan. Tak sih, Islam tak sih bagi-bagi. Ni dia panggil ambil kesempatan secara tak betul. Tak boleh. Gitulah. Kemudian untuk minggu hadapan kita akan bincang pula N48 ni berkait pertukaran duit lagi. Kita bincang minggu depan lah ni insya-Allah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.